Dia memang lambat lah. Betul. Yang motor jimat, mana tu? Kita boleh je tu ikut jalan kampung lah. Tahu lah. Minggu lepas ni motor sedap je. Tahu tak masa ada lima kan? Ada lima. Sampai rumah berdua lebih. Basikal Ram lah, ram. Basikal dulu kan? Ha. Kan lekas tutup. Ha. Satu saya ikut bukit tu ni, Bukit Mantin ni. Satu pagi dari sini tu je bang. Jadi dalam Kan situ kan ada harimau kubang dulu. Nah, yalah. Itu. Dah lah hujan masa tu sejuk. Dengan gelap ni tak Memang ada. sejuk lah lampu. Tak ada, bukan ada lampu dah ke LED tu? Ke dia tak on lagi? Bodoh betul lah. Betul masa tu. Baik jumpa harimau daripada Tak ada orang. Tapi disebabkan lekas tutup banyaklah kita lalu situ. Oh, okey. Ha. Tapi ada satu masa tu gelap saya motor satu je lah. Orang cakap berani budak ni. amalan apa? Tak ada lah. Tawakal je lah. Saya duduk kat batu 10. Jadi, Okey. kalau saya pergi semban, saya tak ikut highway, saya ikut dalam. Kalau tengah pagi, tiba-tiba ada orang call, ambil aku kat ni, aku pun sampai bas. 2-3 pagi lah saya pergi. Oh. Naik kereta tu orang, kadang naik motor pergi kan. Aduh, ada. Kau naik lah bas siang-siang. Kau tengah pagi pun nak sampai ni. Sebab saya mengajar dulu lah dekat camp LKN depan Ha. lah. Kau celuk ni. Dia ada celuk tapi ikut histo dia tu. Okey, aduh. Ikut isto, insyaAllah untung. Walaupun banyak kat lot, insyaAllah Ha. total dia tetap untung. Tapi ada macam histo, Ha. patutnya masuk dia ping kan. Ha, ping nipis. Ping nipis. Okey. Tiba-tiba dia naik apa ni, tiba-tiba dia turun. Dia turun kat lot lah. Yalah kat bawah. Maksudnya ping tu jadi merah ha. Jadi merah betul. Ha, kat lot lah. Tapi banyak bukan kuning dia. Masuk kuning, Ha, short. short, Jadi mesti jadi hijau. Kuning jadi hijau lah. ke. Kuning jadi merah lah. Kuning jadi merah. Okey. Tapi dia jadi hijau. Ha. Hijau terus naik. Ha, memang lah kat lot lah. Yalah tak, tapi hijau tu maksudnya apa? Perubahan warna je Ha. bersedia lah untuk kat lot. Tahu, saya tahu. Tapi Motor. saya Ha, nampak baru. kuning sel. Ha. Lepas tu bila sel dia turun sekejap, dia naik balik, dia Ha. jadi hijau. Memanglah betul kat los. Ha. Tapi bila dah kat los tu, maksudnya situ permulaan bull tu. Ha, betul. Permulaan bull. Banyak kali macam tu. Jangan masuk. Jangan masuk. Kalau kau nak masuk tadi, Ha. patutnya dia merah jadi pink. Pink. Betul. Ha. Maksudnya itu trend. Yalah. Kan? Kau tunggulah sampai dia jadi nanti merah pink balik. Itu disiplin. Disiplin itu lah. Ha. Kalau tak nanti kau menggatal dekat hijau semua kau nak masuk. Betul. Sebab kau dah langgar dah. Jangan. Sebab tu kalau kau tengok aku punya SSK dia, kenapa aku ambil untung sikit? Patutnya boleh banyak lagi ni. Sebab itu disiplin. Antara dua bar tu. Hmm. Biasanya cikgu masuk bar yang kedua sebelum dia. Ha, betul. Biasanya tu. Ha. Lepas tu ada tengok arrow tu. Ha. Dia sama dengan cross. MACD cross signal. Tak. Kebanyakan macam tu Tak, lah. tak. Biasa macam Ha, tu betul lah. lah. Maksudnya MACD tu jadi, betul lah tu. Kebetulan banyak tu. Ha. Bila dah Tak, cuma kadang-kadang korang ni tak sabar. Waktu tu kuning, tengah kuning, kau tak tahu kuning mana yang nipis ni. Okey, satu lagi. Kan? Dia biasa, dia macam ni. Banjaran tu, biasa 3. Biasa 3. Ha. Biasa 3, barulah bila ni. Faham tak? Macam ni kan? Yang pertama, yang kedua, yang last ni betul tak? Dah 3 tak? Hijau tu dah 3 kali tak? Saya dah bayar lah malam. Banjaran tu, hijau tu dah 3 kali tak? Kredit berangkat. Kan? Hijau tu dah 3 kali tak? Banjaran maksudnya. Tak nampak je. Bodoh lah. Betul. Yang tu. Ha. Betul. Busut tu. Ha, banjaran tu dah 3 kali. Yang last tu insya-Allah betul. Okey. Biasanya macam tu. Merah Kalau pun- banjaran panjang. merah pun sama juga. Kalau banjaran panjang. Oh. Kalau banjaran pendek tak ada lah, benda tu tak ada ni, benda tu sekali je. Oh. Tapi aku paling suka aku lah kalau kau tengok aku punya SF. Tengah kuning,
tiba-tiba hijau satu. Kuning dan tiba-tiba hijau satu. Itulah paling best. Itu point untuk shot lah tu. Paling best tu. Sama juga tengah pink tiba-tiba merah satu. Itu paling best. Macam tu lah. Hijau. Hijau satu. Itu paling best. Itu kena ada confident lah. Sini Ni pink kan. Pink tiba-tiba merah ni seketul. Itulah paling best. Mesti betul. Mesti 2-3 isto tu kena contoh. Kau ambil ke tak tu je. Macam Banjaran ni, macam aku selalu cakap 3 lah. Ni hijau. Lepas tu fikir shot. InsyaAllah kuning dengan nipis tu betul lah tu. Tengoklah SS aku betul-betul. Yang kat los tetap kat los. Janganlah elak. Kat los je. Sebab aku kira dalam 30 entry kan, ambil lah kau 10 fail pun kau tetap untung, kau jangan menipu. Betul tak? Tapi masuk sekali dah cut loss, kecewa. Janganlah. Memang tinggal. Itu yang tak boleh ni. Cut loss sekali tak ada hal. Nak tanya kita dulu. Kita masuk waktu pink. Waktu pink. Masa kita masuk pink tu, CS dah tinggi. Kita masuk dia harga tinggi lah. Lepas tu harga turun, tapi pink tak berubah lagi tu. Okey. Engkau yang menggatal ambil harga tinggi. Biasanya dia dah nipis dah tu. Betul. Dia dah nipis dah tu. Candle dah pergi. Dah pergi. Betul. Lepas tu candle akan tintong. Mesti tintong. Ambil lah yang depan bawah. Kau nak long. Yang kau pergi kejar candle waktu pink tu. Kenapa? Tapi dia memang macam tu. Tapi kalau lah termasuk pink, tak kisah. tak masuk Tak kisah. Dia pink, dia masih menipis. Lepas tu dia start hijau. Tunggu je lah. Sebab tu kalau kau perasan aku punya SS, kau perasan tak apa? Kenapa aku masuk kat sini? Kenapa? Sebab ada SNR. Perasan tak? Tempat tu mesti ada tempat untuk aku kat los. Kadang-kadang tengok ambil pink yang nipis, tengok ambil pink tebal. Macam ni kan? Kadang-kadang ni kan? Ni betul. Maksudnya aku boleh masuk kat ruang sini sebab kat sinilah kat los aku. Dah ada SNR. Maksudnya mungkin aku ambil kuning ni boleh, kuning ni pun boleh. Tak ada masalah. Dia terlewat lagi tu. Tak kisah, tapi mesti betul. Dia kalau awal Tahu. Perasan. Sebab tu cakap walaupun kau lewat, kau dah ada panduan untuk kat los. Betul? Sama juga macam ni. Ni betul. Ni low kan? Kau pun tunggu dia jadi pink. Pink nipis. Betul? Kau pun masuk sini. Anggaplah kau ni gila babi, kau masuk sini. Memang betul? Memang kan? dapat je. Jadi hijau tak? Hijau, betul? Jadi macam mana panduan kau nak tipi? SNR atas tu dah. Dekat merah tu je lah. Tak payahlah nak fikir hijau ni berapa banyak pun. Merah tu tipi je. Apa pasal aku nak tamak? Dan lagi satu kena masuk yang hijau tadi. Yang ni candle pertama atas tu kan. Lepas tu dia turun balik merah kan. Jangan goyang lah sebab benda tu hijau pun. Tak, kalau tu kadang tak jadi hijau lagi tu. Yang saya cakap tu. Iyalah, dia sekejap hijau ni hilang, sekejap hijau ni ada. Sekejap hijau ni hilang, sekejap hijau ni ada. Betul tak? Dia menggentarkan jiwa, betul? Janganlah goyang. Alah. Sebab kenapa? Kat los kau dah tahu low ni. Worst case. Jauh sangat tu. Tak, worst case lah. Faham. Daripada lembu baik kalau kat situ, kalau aku. Jadinya baik ambil untung. Sama juga macam ni. Ni dah ada high betul. Ambil lah contoh kau ambil kuning yang last. Faham kuning ni. Kau tak ambil kuning yang ni, tak apa. Untung juga tak? Habis tu lepas tu tengok je lah merah ni. Merah ni kalau dah tak boleh pergi TV je lah kalau aku. Apa yang susah sangat. Ini tak, kalau boleh merah ni dia nak paksa sampai bawah ni. Kepala kau ni main situ bodoh je. Nak paksa sampai sini. Kalau boleh biar pecah lo tu. Kan? Ini yang masalah. Kalau macam tu dah ada pink je. Patutnya
Masa aku cakap tadi, cabut je. Dah doji kat doji tu. Doji ke? Sampai dia bawah kan. Problem dia banyak tamat. Nanti boleh masuk balik tak? Boleh. Itu je, matematik je. Kalau ada makan. Yang ni pun tak. Macam ni tak apa, dia test SMA. Kalau dia terus naik sampai biru, dah termenung dah. TP je tak. Kat law dia ambil, bukan kat law, lebur dia MC terus.